Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Musi dan barisan kepimpinan Patriot, Suara Patriot ini, saudara Asmuni, dan juga jangan lupa ada calon Manjui ini, dan rakan-rakan dimuliakan. Saya menyambut seruan ini, walaupun acaranya seperti biasa, kempen ini ketat. Saya baru ke Bukit tadi, jumpa perkampungan orang asli yang juga terabai dalam sistem pemerintahan kita. Dan tetapi saya terima kasih kerana dapat dengar pandangan dan luahan. Sebenarnya bukan baru. Kalau tengok di Parlimen, selain daripada Sulaiman Sabu, saya berulang kali minta supaya diberi pertimbangan. Ya. Perdana Menteri sendiri patut dengar dan melayani. Tetapi nampaknya mereka tidak pandang berat isu ini. Saudara, ini bukan isu politik. Menang, kalah, pilihan raya, kerajaan bertukar, pimpinan bertukar. Itu satu soal. Tapi soal keadilan. Tak ada negara yang tak iktiraf sumbangan pasukan pertahanan dia, sama ada tentera atau polis. Dan di sini saya tidak mahu mengatakan bahawa kerajaan, baik Barisan Nasional, Perikatan Nasional, tidak melayani sama sekali. Tapi dia tidak prihatin. Ini masalah dia. Kata macam tadi yang disebut tadi. Ya. Bayangkan orang yang bertempur lawan komunis, ada kecederaan, takkan nak kena merayu bertahun-tahun supaya diberikan layanan. Bagi saya tak masuk akal. Ini yang kita sebut di Parlimen. Tak payah dia rayu. Orang itu terlibat dalam pertempuran dengan pasukan komunis. Dan masa itu, ya sekarang orang berkatalah tak ada apa-apa kan. Tetapi masa itu hidup mati kita. Itu corak pemerintahan kita. Sama ada kita kalah dalam pertembungan dengan komunis ataupun tidak. Maknanya mempertahankan sistem demokrasi, hidup beragama seperti yang ada sekarang. Kadang-kadang orang-orang baru yang tidak ikuti sejarah itu dia ingat tak ada apa-apa. Sama juga macam di Indonesia, pertarungan dengan masyarakat Indonesia, orang Islam dengan PKI, Parti Komunis Indonesia itu dianggap bahan sejarah. Dia tidak tahu bahawa perubahan itu akan merupakan perubahan sistem. Jadi kita paling tidak generasi sekarang ini hargai je lah. Kalau dia minta umpamanya 10,000 sebulan, yalah saya pun tak boleh bagi pengakuan, saya nak setuju. Tetapi kalau dia kata kecederaan, dia hidup dalam keadaan susah, di kursi roda, ya, hal-hal yang sedemikian, bagilah pertimbangan. Ya. Baik, baru-baru ini kalau Menteri Pertahanan, dia ketepikan je, tak macam bukan mendesak. Tolong tu sambil lewa. Seperti juga soal pencen, saya tahu sebab tentunya keluarga kita pun adalah tentera. Saya tahu. Ya. Dan saya tahu kalau pergi ke kehidupan mereka itu, dia punya mengeluh tu, tambah tentera lah. Saya tahu dia punya suara bukan kelam. Saya banding yang pengalaman saya, kalau dengan yang suaranya lantang kuat itu, tentera dengan nelayan. Nelayan pasal dia di laut, jadi dia kena jerit kuat. Tentera ni kerana budaya dia begitu rupa, tak payah dia jerit. Lepas tu pimpinan ini dia prihatin. Dia ambil tahu lah. Jadi saya tak mau janji banyak-banyak. Gunung, ganang, tak ada. Saya cuma kata, sistem kerajaan ni kena rombak. Nak kata wang tidak ada, siapa yang tak tahu dalam tentera? Berapa puluh bilion yang disakau. Ya, bila terminta pencen tambah RM200, wang tak ada. Wang tak ada, macam mana kamu sakau habis? Ha. Tak payah jadi Laksmana. Di TUDM nak tahu. Tanya budak kampung pun. Kamu beli motosikal, harga berapa? RM6,000.
Kamu dah bayar 4,000. Motosikal tak nampak lagi. Ada ke? Tak ada orang kampung yang sebodoh itu. Dalam kerajaan, boleh lagi bayar 6 bilion, tak nampak binatang abu. Dan diperbodohkan rakyat begitu rupa. Saudara, sistem kita rosak. Sistem pertahanan kita itu tercabak. Kemungkinan tidak akan tambah keupayaan seandainya ada peperangan dan pertempuran. Beli apapun. Bukan baru. Masa saya Menteri Kewangan, beli kalau yang angkatan apa ni? Laut, angkatan laut. Ada di sini. Ada, okey. You ingat dulu kita beli 2 frigates dari Yarrow Shipyard, UK. Okey. Datuk Seri Najib, Menteri Pertahanan, bergaduh dengan Kementerian Kewangan. Bukan soal apa yang nak beli itu keputusan Kementerian Kewangan. Harga ni kita kena putus bersama dengan Kementerian Kewangan. Ya? Dan nyata tertangguh bertahun-tahun Yarrow Shipyard kerana komisionnya tinggi. Jadi sebenarnya nasib kawan saya di Kajang ni tak kenal. Bukan baru. Daripada dulu masa Menteri Pertahanan. Dan dilepaskan begitu rupa. Dan akhirnya keupayaan, kesiapsiagaan ketentera laut terkesan. Baru, lepas itu baru beli cerita 2 kapal selam ni. Yang lain semua kita maklum masalah. Jadi saudara, tak boleh. Keselamatan negara tak boleh begitu rupa. Kalau hanya nak jaga terbolok beberapa orang. Jahanam pertahanan negara ini. Baik. Maka kalau kita buat tender betul-betul atau beli dengan harga kos, mana berbilion boleh diselamatkan. Boleh balik kepada tentera. Boleh balik kepada veteran. Jadi langkah pertama adalah hentikan rasuah dan penyelewengan. Sebab tu saya tak mau tolak ansur. Sebab ni. Dan saya terima kasih kerana dalam keadilan, amanah, DAP, solid. Kalau tidak nak letak saya sebagai Perdana Menteri Tunggul, buat apa? Jadi, sudah tahu. Itu satu. Saya tak mau cerita panjang-panjang pasal rasuah, semua tahu dah. Keduanya, saya ingat juga pengalaman Menteri Kewangan. Saya cakap itu, tak sembunyi ada. Saya luluskan tu ratusan juta ringgit dalam penyerahan saham. Ya. Bagi kepada LTAT, Koperasi Polis, Tabung Haji, MARA. Ya. Kalau dulu masa Tun Daim, dia bagi itu. Tajuddin, siapa ni yang Halim Saad, itu saya cari sekat geng-geng kroni. Saya tak bagi individu. Saya bagi LTAT. Sebab apa saya bagi LTAT? Bukan untuk lembaga. Dan saya bagi LTAT itu kerana saya anggap keuntungan ratusan juta ringgit pulang kepada tentera yang sedang berkhidmat dan veteran. Sekarang lingkup habis. Bau state, syarikat-syarikatnya. Dan orang yang terlibat dalam pengompakan ni lah. Ya, bersama. Jadi orang menteri dan termasuk mantan-mantan jeneral. Jadi sudah. Sekarang lepas saya tak ada saham. Tak ada. Itu kali akhir saham yang dibagi masa saya Menteri Kewangan. Tapi niat saya masa tu macam tu. Tak jadi sebab sistem tu bobrok, Pak. Rusak. Macam orang India miskin. Saya ambil sebahagian untuk India. Saya tulis tu. Untuk masyarakat India miskin. Saya ambil value semua bagi melalui MIC. Saya kata tak boleh. Biar Kementerian Kewangan jaga dan salur terus kepada masyarakat India miskin. Dia rayu kepada Mahathir. Tuan Mahathir kata okeylah, ikutlah dia. Bagi ke mereka. Ronglap habis. Jadi yang India kan, yang Melayu kan, penyamun ni sama. Baik, ini yang harus kita faham. Jadi kita kena hentikan itu. Jadi sebab itu kalau kita nak kata, nak gunding, nak apa, selagi sistem kerajaan tak berubah, beginilah kita nasib kita. Itu yang saya nak tekankan, mengapa sistem itu kita betulkan.
Ya, tentunya ekonomi sekarang memang tengah teruk. Teruk, tanya juga pemimpin menteri 70. Gaji RM70,000 sebulan. Kamu terkedarah saja tak buat kerja, masalah apa? Harga barang terus naik. Gaji tak naik. Veteran tak berapa kali perhimpunan lah. Jalanlah kaki dalam banyak mana pun. Jauh mana pun. Puak ni tak peduli. Ya. Ya. Jadi sebab itu saya insya-Allah lah. Doa sembunyi ada. Kita akan beri pertimbangan yang wajar mengembalikan hak orang yang telah menyumbangkan tenaga mereka. Jadi yang itu bagi susah yang kenal saya tahu saya. Saya tidak mahu jadi Perdana Menteri untuk memperkaya diri. Cukup. Saya boleh. Ya. Sebab itu saya kata, saya boleh hidup dengan allowance ahli parlimen. Saya tak mau terima gaji Perdana Menteri kerana saya malu pada rakyat. You nak dapat RM200 susah, aku nak kena ambil RM80,000 sebulan untuk khidmat kepada negara. Aku ada maruah. Aku tak sanggup macam itu dalam keadaan orang. Dan jumlah menteri. Ini menteri ini semua parti. Kalau bercakap hidup Melayu, orang salah dengar. Kami ni semua jadi separuh kafir lah. Arab jalan. Ya, hidup Melayu berguna. Kemudian Islam. Yang pakai serban serupa dia ambil. Tak ada pula rasa salah. Kamu duta khas ambil RM60,000 sebulan. Mesyuarat parlimen pun tak pergi. Tak rasa salah. Dan orang ni pula benda. Ya. Bila kita tangkap, dia kata kita anti ulama. Saya bukan anti ulama. Saya anti tokoh politik. Termasuk yang bertopengkan agama. Tapi saya tidak kecam seluruh parti itu. Yang kecam parti itu, Muhyiddin. Dia yang panggil PAS itu parti ajaran sesat. Sekarang dia jajar bukan setengah mati. Sebagai tokoh yang diutarakan oleh PAS sebagai Perdana Menteri. Itu hak dia. Tapi marah-marah saya kepada PAS. Tidak pernah saya keluar kenyataan menghukum semua parti dan ahlinya. Ingat, parti ajaran sesat. Itu yang disebut oleh Muhyiddin. Sekarang, kalau Ustaz Hadi depan Muhyiddin ni, cuma tak cium tangan je. Punya mengampu. Itulah keadaan kita politik. Ada kita dengar soal membela nasib veteran. Ada kita dengar soal keluhan rakyat susah kerana harga barang naik. Tak ada. Jadi politik apa? Politik perut. Sebab itu saya katakan, kita doalah kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kali ini ada perubahan betul. Ada orang kata perubahan ni tukar. Kalau kata nak tukar Perdana Menteri, saya kata tak setuju. Berapa banyak Perdana Menteri dia tukar? Yang dulu jaga anak dia berbeli. Lepas tu anak menantu. Ya. Yang kedua-dua Perdana Menteri selepas itu. Kenapa panggil saya tadi, Muhyiddin panggil Anwar ni, dia tahu apa, dia Perdana Menteri tepi. Saya nak beritahu Muhyiddin, aku tepi pun tak apa. Aku tak curi duit negara. Yang kamu jaga tu, kamu kena pertahan. Ini yang penting kita kena ingat. Dan mudah-mudahan usul-usul saudara saya boleh bawa lah. Tapi kita bagi perhatian utama, insya-Allah. Yang munasabah, saya tak boleh kata semua yang dituntut diterima. Tapi kita kurangnya tak boleh nafi hak orang yang berkhidmat. Dan tak munasabah pelarasan gaji itu ada dua kategori. Tak ada. Ini bagi saya, apa saya. Kalau pencen meja sekian, lama atau baru, sekian lah. Dalam pelarasan gaji semua begitu. Menteri zaman Tunku Abdul Rahman, pencennya sama dengan menteri zaman Mahathir, zaman Ismail Sabri. Tapi bila tentera, dia naik. Tu pun ada juga sokong dia orang ni. Dia bangang dia tentera. Tapi yang ni dah lah, yang ni dah. Dah sebut. Jumpa, bukan main.
Jadi, ini bagi saya lah. Ya. Pahaman saya tentang pelbagai. Pelarasan penci di mana dia? Tak boleh. Contoh terbaik ahli parlimen. Ahli parlimen zaman Tengku sampai sekarang. Penci ni sama. Mana kalau nak suai sikit-sikit undi, dia ada kategori. Tapi tak boleh macam sekarang. Dan tentera. Ya. Itu je lah. Saya nak sampaikan terima kasih. Dan jangan lupa lah, macam mana pun kita ni calon hari ni. Dan saya pun tak tahu. Tengok sangat cakap sembunyi ni, mari kita tambun. Saya bukan tahu sangat sembunyi tambun ni. Sebaik saya tahu Kurdistan ke ataupun Batapau. Tapi dekat Ayo tahu. Jadi mudah-mudahan dapat sokongan. Satu kursi di Tambun, kita tambah. Kita cukup kursi dan 20 hari bulan, kita boleh angkat sumpah insya-Allah sebagai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.